Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah wa salatu salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluh imamun adilun wa syabbun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idha kharaja minhu hatta ya'uda ilayh wa rajulani tahabba fillahi ta'ala ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alayhi wa rajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fafadat aynahu wa rajulun da'athu imra'atun dhatu hasabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah ta'ala wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah, puji-pujian kita rafakkan ke hadrat Ilahi. Puji-pujian kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang selayaknya kita puji. Terkadang kita suka puji orang, anak, isteri, teman, makanan, minuman, kenderaan, puji. Belajarlah diri kita ni supaya puji Allah Subhanahu wa taala, kerana dia selayak yang dipuji. Apabila kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan terkena khianat. Sebab bila kita puji manusia, namanya pun manusia, makhluk, namanya pun makhluk, bila kita puji dia, kadang-kadang dia berlaku khianat pada kita. Pujilah sambal, sedapnya lah sambal, sekejap lagi sakit perut. Pujilah anak, ditinggalkan kita. Pujilah murid, pujilah guru, pujilah ini, pujilah ini. Jadi puji-pujian itu dia ada beberapa jenis. Puji hamba, puji hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, puji dia banyak pecahan. Ala kulli hal, untuk kita kurang kecewa dekat dalam hidup ni, kita belajar untuk puji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu memenuhkan neraca timbangan. So learn to praise Allah Subhanahu Wa Taala in times of ease and in times of difficulties. Dalam keadaan kita senang maupun susah, belajar untuk kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Puji Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah dirahmati Allah, dia tidak akan mendatangkan kekecewaan kepada hamba. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala firmankan firman-firmannya kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ibu ayah dirahmati Allah, ada kelompok-kelompok dia tidak percaya kepada hadis. Dia kata, aku nak percaya pada Quran saja. I only believe in the Quran. Once I was in a flight with a person, and that is what he said. He claims to be a Muslim, and he said he only believe in the Quran. He do not believe in the hadith. Sebab Al-Quran tu kalamullah, sedangkan hadis itu adalah periwayatan. Ada betul, ada salahnya juga. Salahnya dekat mana, ibu ayah dirahmati Allah? Seperti mana hadis, ia kan keluarnya daripada mulut baginda juga.
seperti mana Al-Quran. Tidak ada kita mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala keluar daripada mulut Jibril alaihi salatu wasalam. Ia datang daripada mulut baginda juga. Maka mengikut kebijaksanaan para ulama, mereka pun menyusun yang ini dekat Quran, ini dekat hadis Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang saya jumpa ramai orang yang cerdik-cerdik pandai ini, mereka menolak hadis. Mereka hanya mau mendengar Al-Quran saja. Dia tak kisahlah hadis tu sahih ke tak sahih ke, sahih ke, hasan ke, dhaif ke, hadis palsu ke, dia tak nak. Bagi dia semua tu tak betul. Yang betul cuma Al-Quran saja. Buat yang dirahmati Allah SWT. Nabi SAW banyak korban untuk kita. Banyak korban, banyak susah. Banyak susah. Kita hari ni tengok orang itu, dia pegang teguh kepada ajaran sang guru ketika sang guru itu senang. Bila sang guru itu senang, sang guru itu kaya, sang guru itu diterima, dia pun Masya Allah, sembah guru juga. Tapi bila mana sang guru dia jatuh, susah, tak kaya lah. Saya ada jumpa ulama-ulama yang betul-betul kaya, ya, travel mana-mana, ada private helicopter. Lagi-lagi dekat Indonesia, lagi-lagi dekat Indonesia, Masya Allah, ya, ada helikopternya, kenderaan besar-besar. Sang murid yang taat ni, dia ada dekat guru dia bila dekat sekitar situ. Bila gurunya dalam keadaan mewah, bila mana gurunya jatuh, mereka lari juga. Mereka akan cari tuan mana yang dia nak khidmat. Itu benda yang biasa. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Sebab tu, kalaulah kita ini hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, barangkali kita akan menjadi kufur besar. Sebab kehidupan Nabi SAW itu tidak senang. Sehari lapar, sehari kenyang, perut diikat dengan batu, dihina, dikutuk, dicaci, dimaki. Akhir hayat hidup baru diterima. Barangkali kita lebih teruk lagi. Lebih kali kita ni lagi jahat daripada Abu Jahal. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terimalah hadis Nabi SAW dengan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh bila mendengar hadis Nabi. Sehingga ulama kata, kita bila dengar hadis Nabi SAW, ayat-ayat Quran, hendaklah kita dengar macam seolah first time kita dengar, walaupun kita dah dengar 1000 kali. Al-Quran dan hadis di nur, cahaya. Macam lampu ni, bercahaya. Cahaya dia, dengan adanya dia, bolehlah kita baca kitab hari ni. Begitu juga ibu ayah rahmati Allah, Quran dan hadis, dia nur. Dan nur ini ibu ayah, dia tak akan datang kepada orang yang hati dia ada zulumat. Hati dia zulumat. Dia tak nampak ayat Quran, dia tak nampak hadis. Dia nampak benda lain semua. Semua dia nampak. Quotes orang yang tidak percaya kepada Allah pun dia ambil pula. Tetapi kerana kan kesian pada dia, tidak ada nur dalam hati dia, maka Quran dan hadis yang sudah jelas, cahaya dia terlampau sangat besar, tak mampu diambil oleh orang. Nabi bersabda, ada 7 golongan manusia yang memperoleh perlindungan Allah Ta'ala di bawah lindungannya pada hari yang tiada perlindungan selain daripada perlindungannya. It is not a matter of listening to a hadith, especially if you have really listened to it, but it's a matter of having faith, having belief in the hadith. Baginda bagi tahu ada 7 golongan, 7 types of people yang akan mendapat naungan that will be bestowed by Allah Subhanahu wa taala, shades in the yaumil akhir, pada hari kiamat nanti, when the sun, mana matahari itu tidak berlaku ihsan
panas matahari sejengkal daripada kepala, panas. Ya Allah Rahman, Allahumma fazna, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada keadaan itu. Panas Allah. Boleh tahan panas tak? Saya seorang yang tak pandai nak tahan panas. Tak pandai lah, tak pandai. Kadang-kadang kalau panas tu buka baju, sebab tak tahan panas. Bayangkan pula esok di akhirat, yang mana ada matahari yang berada di atas kepala kita, dan kita bersempit-sempit dengan semua orang. Allahumma fasna. Ini Nabi beritahu ada 7 golongan yang dapat perlindungan pada hari itu. Kalau boleh kita ada 7 kualiti sini. Kalau tidak boleh, paling tidak ada satu. Dan sangka baiklah dengan Tuhan, bahawa Tuhan boleh masukkan kita dalam salah satu daripada 7 ini. Yang pertama, pemerintah yang adil, ketua yang adil. Ketua yang adil. Ketua, kalau kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap kamu ni pemimpin, dan setiap pemimpin bakal ditanya tentang rakyatnya. Sebab tu ulama-ulama dulu dia tak nak ramai pengikut, tak nak ramai. Dalam kabair, kalau kamu ada 8 orang yang mendengar arahan kamu, itu pun kamu dah kira pemimpin sudah. Jadi ada kadang-kadang murid, Ustaz tolong doakan saya lah, saya nak ada anak. Saya nak ada anak, saya belum ada anak lagi. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan mereka direzekikan oleh Allah Ta'ala anak. Tak ada anak, kita ada isteri, kita ada pengikut di bawah, kita bos, ada orang bawahan kita. Ibu ayah dirahmati Allah, adil tak kita? Adil tak kita? Nabi Muhammad SAW itu melarang umat untuk pakai alas kaki di satu kaki dan sebelah kaki tak pakai. Kita kaki ada 2, kaki kita ada 2. Satu pakai alas kaki, pakai kasut, pakai satu kain. Satu lagi tak pakai. Apabila kita jalan, satu ini akan terkena panas, satu lagi tak kena panas. Begitu Nabi SAW kata, kalau nak pakai, pakai dua-dua. Kalau tak nak pakai, jangan pakai. You see, this is a lesson for all of us. The importance of adil, the importance of justice. Berlaku adil kepada orang bawahan kita, hatta pada badan kita, hatta pada kaki kita, hatta pada tangan kita, hatta pada mata kita. Berlaku adil lah. Bila kita berlaku adil kepada rakyat kita, kepada orang bawahan kita, maka kita bakal mendapat daripada Sang Pencipta umbrella, satu naungan yang tidak ada naungan pada hari tersebut. Jadi itu hanya kepada kasus contoh. Anak macam mana anak? Kita ada anak ramai. Saya anak ada 9. Macam mana kita berlaku adil kepada anak-anak kita? Kita berlaku adil tak kepada anak-anak kita? Kita kena berlaku adil lah kat mereka. Kalau satu kita bagi $10, semua orang kita bagi $10. Satu kita belikan mainan, semua kita belikan mainan. Satu kita bagi makan jenis A, semua kita kena bagi makan jenis A. Jangan ini lebih, yang ini kurang. Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu definisi tidak adil. Dan adil itu maksudnya apa? Adil, definisi adil. Adil itu bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat dia. Air, contoh air, tempat dia dekat bibir kita minum, itu adil. Kalau kita ambil air, kita letak dekat mata dan minum, ibu ayah rahmatullah, itu tidak berlaku adil. Cermin mata, contoh cermin mata,
Cermin mata tempatnya dekat mata supaya dapat tengok. Kita ambil cermin mata, kita pakai dekat kaki kita. Itu tidak adil. Meletak sesuatu bukan pada tempat dia. And so likewise in everything. Semua benda kita kena letak sesuatu pada tempat dia. Imam yang adil adalah imam yang meletakkan sesuatu pada tempat dia. Isteri untuk disayangi, bukan untuk dipukul. Bukan boleh pukul bini. Mana boleh pukul isteri? Tak boleh pukul isteri. Sayang isteri, teman dengan isteri. Kadang-kadang kan kita lelaki, saya mengaku, saya keluarga saya besar, anak isteri ramai, 9 campur saya 10, 11, 12 orang. Kadang-kadang usaha nak cari rezeki itu susah. Itu baru kita, baru salah satu, baru keluarga saya. Belum lagi santri, pelajar-pelajar di Malaysia berapa orang, madrasah sendiri ada berapa, madrasah affiliate ada berapa. Indonesia sekarang kita buat projek di Indonesia. Indonesia sekarang saja hampir 100 orang. Macam mana keadaan mereka nak mengajar? Sebabkan murid ni kita sayang, kita bagi dia lebih. Wahai guru-guru muda, wahai adik-adikku, jangan kau bezakan murid-murid kau. Jangan. Sebab dia comel sikit, kau pandangan kau lebih pada dia. Tak boleh. Sebabkan dia bijak sedikit, pandangan kau pada dia. Jangan. Nanti kau menyesal. Jangan. Bukan yang comel tu yang akan bantu kau esok. Yang bakal bantu kau esok ialah yang ikhlas. Yang ikhlas dia akan bantu kau. Dunia dia akan bantu kau, akhirat pun dia akan bantu kau. Jangan. Jangan sayang lebih. Jangan sayang lebih. Ala kadar. Dulu kita tak faham sebab kita masih muda. Tapi bila kita dah tua, kita dah pengalaman, baru kita nampak. Kita jangan dekat dengan orang. Jangan. Kita bawa orang kepada Tuhan. Biar orang dekat dengan Tuhan, bukan dengan kita. Faham tak? Biar orang dekat dengan Tuhan, bukan dengan kau. Kalau kau sebagai guru sungguh-sungguh kau nak curi jemaah orang, nak curi pengikut orang supaya jadi pengikut kau, menjadi satu orang tukang adu domba, tukang fitnah, kau pun akan menyesal juga nanti. Bukan hari ni, esok, bukan esok, minggu depan, bukan minggu depan, bulan depan. Jangan bawa manusia kepada Tuhan, bukan bawa manusia kepada diri sendiri. Tujuh golongan. Pertama, imam, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang hidup dalam taat melakukan ibadah kepada Tuhan. Anak-anak yang bawah usia 40 tahun, kuat-kuatlah ibadat. Sebab muda tu, umur ni muda tu sekali saja. Bawah 40 tu sekali je. Saya dah lepas dah tu. Alhamdulillah, waktu saya muda kan, seronok saya ibadat kepada Tuhan saya. Seronok. Saya jalan kaki. Waktu tu saya sekolah kebangsaan, saya jalan kaki daripada rumah ke masjid untuk sembahyang subuh. Manis rasanya. Buatlah. Adik-adik buat. Adik-adik cari, anak-anak cari peluang untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau boleh, biar ada guru. Dan tidak nanti kita syok sendiri. Rupanya kita tak sampai. Biar ada guru. Jahat macam mana kita pun biar ada guru. Yang ketiga, lelaki yang hatinya tergantung di masjid. Masya Allah. Kau kalau dunia ni terlampau sukar sangat untuk kau cari masjid. Kau duduk masjid. Kau sapu masjid. Tak payah minta gaji. Tak payah minta gaji ke orang. Duduk je masjid. Hambakan diri kepada rumah Tuhan. Bersihkan masjid, cuci tandas. Tak payah ada logo noja ke anggota masjid ke tak. Kau bersihkan aja. Sukarela.
Sebab kalau kau dah kerja, kau dah tak suka rela, lepas tu kau dah mula berkira, kau ingatkan rumah masjid tu rumah bos kau. Jangan. Biar rumah masjid tu rumah Tuhan kau. Duduklah kat masjid. Hari-hari usahakan supaya ada masa dekat masjid. Duduk sekejap, istighfar, selawat, hirup udara. Dahi kau tu biar kena kepada karpet masjid. Nikmati dia. Nikmati. Seterusnya, dua orang lelaki atau dua orang perempuan yang saling berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Mereka himpun kerana Allah, mereka pisah kerana Tuhan. Carilah kawan. Carilah kawan. Kadang-kadang kita ni cari kawan susah kan? Kalau waktu muda senang. Waktu muda senang nak cari kawan kan? Usia belum kerja kan, panggil semua datang, tak panggil pun datang. Esok bila dah kerja, semua dah kerjaya, mulalah panggil pun tak datang. Panggil pun tak datang. Esok nanti bila dah tua, dah habis kerja, nanti datang balik. Tak apalah, sangka baik. Sangka baik. Hidup ni tak rugi orang sangka baik. Yang rugi kepada orang yang tak sangka baik. Oh ni itu, ni itu. Yang dapat apa? Ini tu lah. Dia tak dapat ketenangan. Ketenangan tu Allah bagi kepada orang yang sangka baik. Kalau kita tak boleh sangka baik sesama kita, macam mana kita nak sangka baik dengan Tuhan? Kadang-kadang kita, macam mana ni urusan rezeki aku, kan kau tak sangka baik dengan Tuhan. Tuhan bagilah nanti. Cukup kau tenang. Usaha betul-betul. Jaga Yasin pagi, jaga istighfar, jaga selawat, jaga zikir, waqi'ah setiap hari. InsyaAllah nanti Allah bagi. 5. Lelaki yang zikir kepada Allah dalam keadaan sunyi. Dan apabila dia zikir, dia ingat kepada Allah, menitis air mata dia. Menitis air mata dia. Nangis. Menyesal ya Allah. Zikir pada Allah, menitis air mata. Sebab apa? Rindu kawan, rindu keluarga. Belajar nangis. Bila doa dengan Tuhan tu nangis. Ya Allah, maafkan dosaku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Ya Allah, aku minta ketenangan ya Allah. Ya Allah, bagi aku khusyuk ya Allah. Ya Allah, maafkan orang yang buat salah padaku ya Allah. Ya Allah, maafkan aku yang bersalah pada orang ya Allah. Belajar untuk nangis. Tonasi suara, cara nafas, cara kita pegang tangan. Kalau guru saya lain-lain tu. Kalau Maulana Sharif, doanya mesti gini. Dia jari dia selang-seli macam ni. Ya Allah. Dia guru saya doa macam ni. Apa je lah. Yang penting sampai. Ini sampai. Macam mana nak khusyuk? Tengok apa ni? Garisan jari-jari tangan-tangan. Ya Allah. Ya Allah. Ulang-ulang nama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Oi Gusti Indonesia. Ya Rab. Ya Allah. Sampai keluar air mata. Boleh. Hari ni buat Buatlah. Tutup mata. Bayangkan, kenangkan dosa dulu. Mana ada orang tahu dosa kau aja tahu. Kau khianat orang, ya Allah. Maaflah, tolonglah, maaflah. Bukakanlah hati dia supaya dia maafkan aku, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Doa dengan Allah Ta'ala. Kena khusyuk seorang-seorang. Kalau doa ramai-ramai, orang sebenarnya ya Allah, ya Allah. Itu waktu tu lah kan. Cuba buat waktu kita bersendirian. Kita sendirian seorang-seorang. Ustaz dapat cuba ni dari mana, orang tanya. Ni hadiah daripada pimpinan Majlis Rasulullah Singapura, Fadil Ustaz Hasan. Mudah Allah rahmati beliau. Saya suka pakai ni waktu mengajar. 6. Lelaki yang diajak oleh perempuan yang bangsawan dan cantik untuk melakukan maksiat, dan dia berkata, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Kan? Perempuan kan, bila ajak untuk ada hubungan seks, aku takut pada Allah. Ustaz, kalau saya suka macam mana? Nikahlah dengan dia. Saya dah ada isteri, nikah lagi kan? Cakap dengan isteri, ni aku perempuan ni betul-betul nak kat aku lah, kaya dia. Aku janji kalau aku kahwin lagi, nanti harta dia pindahkan dekat kau. Mesti isteri okey. Allah. Orang lelaki-lelaki ni, dia tak semua, tapi sebahagian besar. Memang Allah Ta'ala sendiri kata, fitnah bagi lelaki-lelaki ni, pertama perempuan syahwat. Ada lelaki-lelaki kuat, dia boleh tahan. Ada lelaki-lelaki tak kuat. Perempuan macam tu juga, ada yang kuat, dia tak kuat. Jalan keluar dia apa? Jalan keluar dia, pandangan kita lah, menikah lah, nikah. Bukan orang bujang je kena nikah. Orang yang dah kahwin pun, kalau kau tak boleh tunduk kepada isteri kau, maksudnya isteri kau tak cukup lah bagi kau, kau tengok orang lain semua, kau tak boleh lah, kau jahat mata kau. You duduklah dengan isteri you baik-baik, bincang. Poligami itu merupakan satu perkara yang diharuskan oleh Allah Ta'ala. Senang tak poligami? Susah sangat, berat. Tapi dah engkau yang miang sangat, dah engkau yang teruk sangat, tak boleh nak tahan, kau mesyuarat lah, bincang dengan isteri, duduk berdua, dengar syarat-syarat dia, dengar luahan hati isteri. Sebab kau punya hati, kau tahu, kau nak dengar. Isteri kau pun kau kena dengar juga hati isteri kau. Tanya dia, abang ni macam gini, apa pandangan kamu? Isteri akan bantu. Isteri baik dia akan bantu. Dia kata, bang, cuba abang puasa, cuba saya ikut abang mana-mana pergi, cuba gini, cuba itu. Isteri baik kan? Semua tak jalan, nanti isteri kau yang tolong kau, sebab kau berjujur dengan isteri kau. Kalau kau tak jujur dengan isteri kau, itu yang kau datangkan problem. Ini yang problem. Jadi, tapi buat yang dirahmati Allah, sebenarnya masalah yang berlaku itu hanya kerana tamak. Kalau kau tu aku jugalah. Kalau lah kita ini fokus kita kepada ibadat kepada Tuhan, zikir aku satu hari berapa kali? 1 juta. 1 juta. Pahala, sumber pahala aku berapa banyak? Aku dah buat masjid satu, aku dah buat rumah anak yatim, aku dah bagi makan setiap orang satu hari 10 orang aku bagi. Dah siap belum tu amalan-amalan tu?
Jangan jangan bercerai. Jangan bercerai. Jangan bercerai dengan isteri, jangan bercerai. Tapi kadang-kadang kalaulah bersama tu menyakitkan, baik lepas. Kalau bersama tu sakit, tapi selama mana boleh diusahakan, diperbaiki, dicari jalan keluar. Dek, perempuan tu cantik sebab dia tak ada tanggungjawab. Sempatlah dia nak make up. Cuba isteri kau yang sibuk dengan anak kau, yang sibuk dengan mengajar, yang sibuk dengan itu dan ini, dia tak sempat dia nak cantikkan diri dia. Jadi fikirlah elok-elok. Kau pun tengok dulu perempuan, kadang-kadang dia bukan suka kat kau, dia semua suka kat duit kau, dia cuma suka kat harta kau. Jadi tengoklah, isteri saya tak cantik, engkau pun badan dah macam bas, engkau pun muka langsung tak ada nur, muka kau pun kerutu, engkau pun tak tahu hygiene, tak tahu bersihkan diri, badan busuk. Engkau ada hati nak cakap isteri kau. Tapi ini, yang hadis ni dia kata apa? Wanita yang bangsawan, maknanya bukan orang tepi jalan tu lah. Datin-datin, datuk-datuk, Tan Sri, Puan Sri, tapi cantik. Bukan yang dua tua-tua tu. Yang dua tua-tua tu dia cari anak ikan, tu lain pula. Faham? Ini kau pun cantik, kau pun handsome, perempuan tu pun cantik. Tak macam mana dia suka kat kau, dia ajak kau, bang, jom bang. Kan di saat dia ada segala-galanya, kan, dia ada kekayaan, cantik pula tu, dia ajak untuk langgar perintah Tuhan, macam Nabi Allah Yusuf. Akhir sekali Nabi Allah Yusuf buat apa? Akhir sekali berkahwin. Akhir sekali berkahwin. Itu jalan keluarnya dia kahwin. Kalau tak nak maksiat, dia kahwin, nikah. Lelaki yang diajak oleh perempuan yang bangsawan dan cantik untuk melakukan maksiat, maka dia berkata, aku takut kepada Allah Ta'ala. Nombor 7, yang terakhir, lelaki yang sedekah dengan satu sedekah hingga tidak diketahui oleh tangan kirinya, yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Sincerity, bagi orang tak tahu. Ustaz ni atas nama hamba Allah, kita pun letaklah nama dia, telefon kita, Ustaz kan saya, dia kata letak nama hamba Allah, dia tak nak orang lain tahu. Begitulah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Mana orang dekat pun tak tahu dia bagi. Itu masjid siapa punya tu? Ini aircon siapa bagi ni? Allah a'lam bissawab. Dah setengah jam dah. Saya tak nak cakap lebih dari setengah jam. Alhamdulillah, satu hadis dapat, syukur pada Allah Ta'ala. So, you tengok hadis ni, kalau lah you nak buang hadis ni, tak kerugi you. Ada golongan yang tak nak beriman kepada hadis. If you to throw this hadith is so much of a value. It's so valuable. Dia ajar kau jangan khianat, dia ajar kau adil, dia ajar kau nangis kepada Tuhan, dia ajar kita ibadat, dia ajar kita imarahkan masjid, dia ajar kita banyak kebaikan di sini. Kalau kita tak ambil, we are just fools lah. Yang baik itu dari Allah, yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dengan Allah, saya minta maaf dengan semua. Tuan-tuan tolong doa untuk saya. Doa saya cuma nak istiqamah saja. Saya nak istiqamah baca kitab ni depan tuan-tuan di format yang ini sampai saya mati. Itu je saya nak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tuan-tuan dirahmati Allah,
kita tak tahulah kita tak tahu kita punya rezeki. Yang saya tahu sekarang rezeki saya mungkin macam ni je kan. Tak apalah, tak kisah tapi nak baca hari-hari. Boleh tuan-tuan Terima kasih banyak kerana sudi mendengar. Terima kasih banyak. Kalau ada salah yang saya syarahkan, itu semua salah saya. Kalau ada baiknya, tuan-tuan ambil lah dan tolong sebarkanlah kepada keluarga dan teman. Yang baik dari Allah, buruk dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dengan Allah, saya minta maaf dengan semua. Itu tutup dengan majlis kafarah dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.